Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kali ni rasa nak buat video berkenaan dengan rider ambil order step by step dari awal terima order sampai dah settle hantar. Ni baru lepas hujan ni, jadi aku rasa order cun sikit kot. Okey, cara penerimaan rider ada dua jenis. Pertama manual, satu lagi auto accept. Manual accept ni nanti, okay, sekarang aku set manual lah. Bila set manual, offkan button auto, hilang keadaan manual. Manual ni nanti order akan masuk dan kita akan manual accept. Dia akan tunjuk harga, alamat kedai, alamat customer, jarak ke kedai dengan jarak ke rumah customer. Jadi kalau rider yang guna manual accept ni, dia akan tengok harga tu berbaloi ke tak berbaloi nak hantar, dia orang akan accept lah. Akan ada satu button ke bawah ni, tekan. Kalau tak baloi, dia orang decline je lah. Ataupun dia orang biarkan je order tu lalu, hilang sendiri. Kena accept dalam masa 60 saat. Lepas 60 saat kalau tak accept akan hilang. Kadang-kadang kalau rider tak ada ke, dia akan tunggu kita sampai 3 minit pun ada. Nak suruh kita accept juga order tu. Okay, kalau auto je biasalah, macam aku buat sebelum ni dalam video sebelum ni, order tu automatik masuk sendiri. Jadi harganya akan keluar sekejap je, kadang-kadang tak perasan. Jadi auto accept, alamat tak tahu sebab dia auto masuk, cuma boleh tengok pin je customer. Jadi auto accept untuk orang yang jaga acceptance rate lah, untuk maintain batch. Okay. Ini contoh kalau auto accept. Okay, tekan drop. Ting. Dia keluar alamat kedai dengan harga je. Lepas tu dia hilang. Alamat customer tak ada, tapi pin customer boleh tengok. Cuma tak tahu detail lah rumah-rumah semua. Okay, aku akan mula tunjuk lepas bila aku drop order ni. Okay, drop order, tengok ada masuk tak. Cing. Okay, masuk order ni, tengok pin. Kadang dia screenshot tu cepat sebab nak tengok alamat nanti. Kena accept dalam masa 60 saat. Okay, ini vendor, ini customer. Okay, accept dulu lah. Okay, bila dah accept akan keluar alamat vendor. Okay, sekarang ni aku dapat order ni. Okay, jadi dia tunjuk alamat, nombor order, nama customer, barang apa, tapi alamat rumah customer dah hilang dah. Okay, sebab tu pentingnya tadi, biasa rider akan screenshot untuk dia tengok balik. Okay, alamat hantar kat mana, harga berapa ringgit. Okay, dalam ni customer ada bagi tip, sebab dia nampak mahal sikit. Okay lah, bila rider accept order tu, customer akan tahu tau. Rider accept the order, rider on the way ke kedai, rider dah sampai kedai, rider pick up order. Customer tahu semua tu, tapi biasalah ada kadang-kadang customer ni dia bawa order, lepas tu tinggal telefon. Lepas tu rider dah pick up, bye. Okay, masih rider dah pick up, dah sampai rumah dia, dia tak perasan. Mulalah ada cek telefon tak angkat lah, chat tak balas lah. Sebenarnya dia orang boleh tahu apa yang rider buat. Pergerakan rider lah senang cerita. Dalam aplikasi tu pun ada tunjuk map, rider bergerak. Walaupun benda tu tak accurate, tapi tahulah, tahu status order dia. Okey, dah sampai. Okey, dekat sini juga kita boleh tengok ni kelabu lagi. Kelabu ni maksudnya order ni masih dalam tempoh yang diberikan oleh sistem untuk disiapkan.
Jadi tunggu je lah order ni siap. Okey, setelah menunggu, nampak tak dia jadi oren. Order ni dah delay lah daripada masa yang ditetapkan. Okey, nampak order dah siap. Bila order dah siap akan keluar notification delivery is ready to be picked up. Okey, jadi hijau. Okey, faham lah delay sebab 10 barang kan, banyak. Jadi boleh dah ambil gambar tadi. Bila rider dah ambil gambar, dia akan tekan pick up. Bila rider tekan pick up, customer pun akan dapat notification rider dah tekan pick up. Bila dah tekan pick up, barulah keluar alamat customer hantar ke mana. Nampak tak? Nampak tak dalam map ni? Yang merah tu pin customer, yang biru tu yang lokasi yang rider ada sekarang. Dia manual dengan auto accept sama je, cuma beza dia masa mula-mula tu rider manual accept dengan order auto masuk. Sampai. Bila rider sampai, dekat message customer, dekat app customer akan keluar rider is nearby. Di rumah tak ada loceng, call. Ini 4. Boleh. Saya ambil gambar tu ya. Okay, thank you. Okey, ambil gambar. Ambil gambar. Drop order tu. Drop order. Pam. Masuk order baru. Order baru sama, tengok, screenshot. Set. Okey, jalan. Itu sahaja. Okey, dalam video ni tak gelak lah. Sidai kena sidai. Sampai rumah customer pun kena sidai.